Dekat sebelah saya ada sebuah Volkswagen Passat CC. Kereta ni underpower. Bila kita check, masalah tu sebenarnya datang daripada turbo. Bila kita reading dia punya data stream, kita dapati masalah tu turbo dia tak bagi boost yang mencukupi dalam combustion chamber lah. Jadi kita recommend untuk refurbish dia punya turbo lah. Tapi benda ni depends pada owner juga. Kalau owner ada bajet lebih sikit, bolehlah kita tukar kepada turbo yang baru. Kalau kurang sikit, kita boleh ambil second hand punya turbo. Disebabkan kita tukar dia punya turbo, kita recommend jugalah untuk tukar ring-ring ataupun seal yang ada dekat sini. Sebagai contoh, dia punya charge pipe O-ring dan juga gasket turbo. Macam owner kereta ni, dia pilih untuk repair turbo tu. Selepas kita hantar refurbish turbo tu, kita akan buat pemasangan semula dan test kereta ni. Owner Passat CC, please take note benda ni. Kalau korang ada masalah yang sama macam ni, sebenarnya dia bukan boleh kena overboost je, dia pun boleh kena underboost. Kalau korang ada masalah yang sama macam ni, bolehlah refer kepada mana-mana workshop yang berdekatan ataupun go through terus kepada VAG Motor Rent.